Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya akan tunjuk cara macam mana kita nak set up AI chatbot dekat dalam Facebook comment. Kita buat posting, ada AI yang akan bantu replykan komen kita. Chatbot dekat komen ni kita boleh buat dekat IG juga. Setting dia sama saja macam dekat Facebook yang saya nak tunjukkan ni. Jadi, boleh cuba dulu untuk Facebook. Okay, caranya kita create dulu workflow. Dekat add new trigger ni boleh cari Facebook. So dia akan keluar yang ni, Facebook comment on a post. Okay, so bila keluar macam ni kita kena pilih page. Page is apa yang kita dah integrate lah. Sebelum buat ni kena make sure kita dah integrate dulu Facebook dan IG dekat dalam kita punya Kuasa Plus. So okay, yang ni biar saja. Post type is publish post. Maksudnya dekat semua posting yang kita dah publish, dia akan ada AI yang akan reply. Okay, so yang ni kita boleh delete. Biarkan macam ni saja. Tekan save trigger. Okay, next step boleh cari GPT powered by OpenAI. Okay, yang ni dia kena additional charge lah kalau kita guna benda ni. Jadi boleh reload top up dekat wallet, ataupun kalau nak purchase premium action ni pun boleh juga. Okay, so model boleh pilih apa yang kita nak. Pilih saja and then scroll bawah, cari prompt. Dekat sini kita akan prompt AI tu, dia akan reply komen yang macam mana. Okay, so kat sini saya nak buat dia akan kategorikan dua jenis komen kepada orang yang berminat, which is maksudnya orang ni ada buying signal lah, dia berminat dengan servis kita. Dan yang kedua adalah orang ni just komen semata-mata saja, maksudnya dia just nak engage sajalah. Jadi kita boleh buat kategori dulu. Kategori ni tak kisahlah, ikut saja masing-masing punya kehendak lah. Okay, salah satu. Okay, boleh follow saja saya punya. Okay, yang kedua kita akan bagi tahulah, macam saya cakap tadi, kita nak kategorikan kepada dua jenis kategori komen. So yang pertama kita nak buat dia general saja, general engagement. Contoh kita tulislah contoh kan dekat sini. Contohnya orang tu reply padu, ataupun member kita kan, dia cakap congrats dan sebagainya lah. Kalau ada, boleh listkan saja dekat sini untuk AI tu detect lah komen yang macam mana kita masukkan. Okay, yang kedua kita kategorikan sebagai buying signal. Buying signal ni orang berminat lah, which is contohnya dia akan reply dekat kita PM. Biasanya lah PM. Okay, PM. Lagi dia cakap saya berminat. Lagi boleh letak juga apalah yang orang selalu PM kan. Dia boleh tanya harga. Okay. Boleh letak lagi lah kalau ada kan. And then yang ni yang paling wajib. Next step ni paling wajib. Kita kena tunjukkan bentuk komen tu macam mana untuk AI ni faham apa yang kita prompt ni lah. Okay, maksudnya kita akan bagi tahu value komen ni apa dia. Kita akan buat boleh saja tekan dekat sini, and then Facebook comment on a post, tekan saja, and then tekan comment body. Okay, dia akan keluar macam ni. Apa maksud dia? Maksudnya chatbot kita akan detect komen tu sebagai value ni. Jadi nanti kita nak execute pun dia akan faham lah kalau kita gunakan semula value ni. Okay, and then boleh tekan save action. Kemudian kita kena buat condition dekat sini. Kita akan buat pembahagian lah. Kalau dia dah analyse komen tu sebagai buying signal, dia akan keluar prompt macam mana. Kalau dia keluar yang
general engagement dia macam mana kan. So kita boleh tekan, kita cari condition lah, condition if else. Okay, so dekat branch ni boleh buat macam tadi yang kita dah kategorikan. And then dekat select ni boleh pilih kita punya workflow ni tadi. Kita punya flow tadilah, kita cari balik GPT. Okay, yang ni. Tekan saja and then select operator, make sure tekan content. And then input dia kita tekan general engagement. Okay, ini kategori yang pertama. Untuk kategori yang kedua, kita boleh terus tekan add branch saja dekat sini. Add branch dan pilih buying signal. Ini pun sama juga macam tadi. Pilih GPT. Respond. Operator pilih content. Dan input dia kita buat buying signal. Dekat end dekat sini, make sure kita pilih OR. OR, kat sini pun samalah, kita buat OR. Okay. Dah jadi. Okay. And then boleh terus tekan save action. Okay, so nampak kan dia akan buat kepada dua kategori lah. Ini tak ada apa, so dia akan bahagikan apa yang kita dah kategorikan tadi. So dekat sini kita boleh pilih lagi sekali prompting. Kita buat GPT. Okay, GPT and then ni pun buat macam tadi jugalah. Sama saja setup macam tadi dan kita boleh buat prompt. Okay, kita boleh buat prompt ataupun message apa yang AI ni akan reply pada kategori untuk general engagement. Boleh saja tulis contohnya boleh pilih kita punya value tadilah, value Facebook comment. Make sure kena adalah benda ni untuk dia baca komen. Okay, baca komen orang tu. So kat sini boleh bagi tahu prompt lah, kita nak dia reply apa. Kalau untuk engagement kita akan reply dengan sopan lah. Saya nak bagi tahu dia gunakan bahasa Malaysia santai, sopan. And then boleh juga saya nak masukkan emoji. Boleh tulis gunakan emoji untuk lebih emosi contohnya. Okay, and then saya nak dia reply pendek-pendek saja, saya tak nak buat dalam perenggan lah. So boleh cakap respon pendek saja, jangan buat lebih 30 patah perkataan. Okay, ni boleh letak rules masing-masing lah. Okay, so boleh tekan tekan save action. Okay, so bila kita dah buat prompting macam tu, kena make sure kita letak respon. Kalau tak buat respon ni, nanti AI kita takkan reply. Okay, kena make sure dia reply lah. Pilih reply ni. And then boleh cari kita punya respon. Respon. Okay, GPT-2. Yang ni nak senang boleh rename lah. Okay, yang ni kita ambil nama dia. Okay, jangan tertukar lah. Tekan save action. Dah siap. Dah siap untuk bahagian general engagement. So, kita pergi kepada buying signal pula. Okay, so buying signal pun buat benda yang sama jugalah macam dekat general engagement. Boleh letak GPT OpenAI tadi buat prompting. Kalau buying signal ni mungkin AI ni akan reply terus bagi nombor, link nombor kita ataupun bagi link untuk user book appointment contohnya. Make sure buat setting sama jugalah macam tadi. Okay, so itu saja.